Assalamualaikum dan selamat petang. Kita sambung daripada video sebelumnya untuk kita membina borang inventory. Dan apa yang kita telah buat pada video sebelumnya ialah kita menyediakan jadual-jadual tambahan, iaitu inventory composition table, inventory diameter table dan inventory type table, kerana setiap inventory dia mempunyai ciri-ciri ini, composition, diameter dan type, yang kita boleh kategorikan. Jadi kalau recall balik, kita lihat dalam jadual inventory table, composition ada type B, dan kalau kita scroll ke bawah ada type C, ada C. Kemudian untuk inventory type kita ada 4, 8, C, L, T, 4 dan seterusnya. Dan diameter kita ada nombor-nombor ini. Jadi kalau anda dah populatekan jadual-jadual inventory composition table, inventory diameter, inventory type table, anda akan dapati kalau anda klik, contohnya di sini daripada inventory table composition seperti ada B dan ada C. Kalau anda buka inventory composition table, anda lihat composition ada B dan C, seperti mana dalam ni ada B dan C, dan adalah descriptionnya. B menggambarkan dia adalah brass dan C adalah copper. Okay, right. Untuk diameter table pun begitu juga. Kalau anda lihat inventory table, diameter ada 025, 050, 100 dan seterusnya. Kalau anda buka inventory diameter table, dia semua tu ada makna. 025 bermakna 0.25 inci, 050 ialah 0.5 inci, 300 ialah 3.00 inci, dan begitu jugalah dengan inventory type. Okey, apabila kita dah lakukan dan kita dah populatekan keempat-empat table, bahkan inventory table, inventory composition table, inventory diameter table dan inventory type table, maka kita sudah bersedia untuk membina borang inventory. Mengikut kefahaman kita dalam jadual-jadual inventory tadi, sebenarnya ada link, iaitu antara inventory dengan inventory composition, inventory diameter dan inventory type. Namun begitu, kita perlu nyatakan kepada Microsoft Access bahawa mereka memang berkaitan. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita pergi kepada database tools dan relationship untuk kita menyatakan bahawa inventory dan inventory composition, inventory diameter dan inventory type ada hubungan. Kita klik relationship, maka dia akan ada satu skrin besar ni kosong untuk kita gambarkan relationship. Kita klik show table, dia akan menenaraikan semua table yang kita ada. Kita add ke empat table inventory tadi. Inventory table, kita klik add, ataupun kita boleh juga double click. Okay, kita klik close. Seterusnya kita akan buatlah link antara jadual-jadual inventory tersebut. Okay, saya resize sekejap. Alright. Jadi asalnya ialah kita inventory, tetapi inventory ini kita ingin linkkan dengan perkara-perkara lain ini. Okey. Jadi kita nak linkkan inventory composition ini di dalam inventory composition table dengan inventory composition field di dalam jadual inventory. Jadi kita drag, kita klik dan drag inventory composition di sini ke sini, dan kita lepaskan. Bila kita lepaskan, dia keluar edit relationship ini. Kita klik enforce referential integrity. Ini untuk memastikan apabila kita di dalam jadual inventory apabila kita memasukkan data inventory composition, dia hanya membenarkan untuk kita masukkan data inventory composition yang rekodnya sudah wujud di dalam inventory composition table. Okay, jadi kita klik tick ni, enforce referential integrity, dan kita tick cascade update related fields. Ini bermakna sekiranya
inventory composition di sini, di dalam inventory composition table diubah, maka rekod yang berkaitan di sini juga akan diubah secara automatik. Jadi kita klik create dan kita lakukan perkara yang sama untuk inventory diameter. Kita drag dan kita letak di inventory diameter di sini. Kita tick perkara yang sama, create, dan inventory type juga sama. Kita klik dan kita drag bawa ke inventory type di sini. Kita tick enforce referential integrity dan cascade update related fields. Kita klik create. Okay, jadi perkara ni kita close. Dia akan minta untuk kita save, maka kita pun save. Okay, seterusnya kita akan mula membuat borang inventory. Jadi kita pergi kepada create, kita klik inventory table, kemudian di ribbon create ni kita pergi kepada form wizard. Kita klik form wizard, dan di sini dalam form wizard ni dia akan senaraikan available fields untuk kita masukkan ke dalam borang. Maka kita klik button double arrow ini untuk kita memasukkan ke semua field ke dalam borang. Kita klik ni, jadi dia telah masuk dalam selected fields. Kemudian kita klik next, dan kita pilih tabula untuk kita borang tersebut dalam bentuk jadual. Kemudian kita klik next dan kita namakanlah borang ini sebagai inventory form. Dan kita klik modify the form design untuk kita lihat, untuk kita edit. Kita klik finish. Okay, jadi ini ialah borang ni. Kalau kita ingin lihat bagaimana rupa dia yang dah siap, maka kita klik form view. Inilah rupa borang tersebut. Jadi borang ini begini sahaja pun sudah memadai. Namun begitu kita ingin mengemaskan lagi. Okey, antara perkara mudah yang kita ingin buat ialah kita ingin kecilkan kotak-kotak ini, sebab kelebaran kotak-kotak ini tidak begitu penting. Jadi kita ubah suai. Kita boleh pergi pada layout view dan kita ubahlah kelebaran kotak. Okay, seperti ini. Diameter dah baik. List price ni kita boleh kecilkan. Bahkan ini pun kita boleh kecilkan sekali. Okay, mungkin kita boleh drag supaya lebih rapat. Dan ini kita boleh buat mengikut kesesuaian kita. Ini tidak ada apa-apa masalah di sini. Okay, ini satu aspek yang kecil. Namun begitu kita ada aspek yang lebih utama. Kalau anda lihat sekarang, kalau satu orang user dia ingin memasukkan data inventory number dan composition, type dan diameter ini, sebenarnya composition, type dan diameter sudah ada kategori yang tersendiri. Jadi kalau satu orang user dia masukkan kat sini, bila dia ingin masukkan data baru, maka ada kemungkinan dia akan masukkan composition yang belum wujud lagi, ataupun type yang belum wujud, ataupun diameter yang belum wujud. Jadi sebenarnya ini agak menyukarkan user untuk masukkan data. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh wujudkan combo box. Combo box ini ialah di mana bila dia ingin memasukkan data, ada pilihan yang terhad supaya mudah dia memasukkan. Jadi kita pergi pada contoh yang dah siap. Saya buka contoh yang dah siap.
contoh yang dah siap bagi jadual, bagi borang inventory. Kalau anda lihat, dia dah ada combo box, iaitu apabila user dia hendak memasukkan data, maka dia dia boleh klik saja di sini, dia boleh terus keluar pilihan, ataupun di sini terus ada pilihan. Okey. Jadi yang itu yang kita hendak capai. Jadi kaedahnya ialah kita mewujudkan combo box. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita adakan combo box tersebut. Untuk itu kita pergi pada design view. Okey. Dan kita ruang ini, control box ini kita delete dan kita masukkan combo box. Dan combo box anda klik design, dan di bawah controls ini anda cari simbol combo box. Ini adalah simbol combo box. Okey, anda klik dan anda letakkan di sini. Okey, anda letakkan di sini. Okay, apabila dia tanya, this wizard creates a combo box which displays a list of values you can choose from. How do you want your combo box to get its values? Value-nya sudah ada di dalam apa yang kita sedang buat sekarang ni, composition. Okay, value-nya sudah ada dalam inventory composition table. Jadi kita klik I want the combo box to get the values from another table. Kita klik next, dan kita pilihlah inventory composition table ini, dan kita klik next. Kemudian di dalam inventory combo table ada dua medan ini. Anda ingin memasukkan composition description ke dalam combo box untuk digambarkan kepada user. Jadi anda klik composition description, anda klik button arrow, anda klik next, ascending, anda boleh teruskan sahaja. Jadi inilah ruangan yang akan ditunjukkan. Jadi anda boleh sesuaikan size inilah. Okey, untuk digambarkan, klik next. Dan data yang dikutip daripada ini akan disimpan di dalam jadual inventory, akan disimpan sebagai inventory composition. Jadi ada klik store that value in inventory composition field. Klik next. Kemudian ini hanya ingin untuk menamakan combo box ini. Jadi anda nyatakan dia inventory composition combo. Klik finish. Jadi anda lihat di sini sudah ada. Namun begitu agak messy di sini. Anda buang label untuk inventory combo box yang dah berbuat. Anda klik kepada ini, anda delete. Okay, sekarang, dan anda boleh resizekan ini supaya dia dalam size yang asal inventory composition control box. Okay, lebih kurang. Dan anda boleh test. Klik view. Jadi sekarang kita boleh pilih. Okay, kita boleh pilih. Okay. Jadi perkara yang sama kita teruskan dengan type. Kita kembali kepada design view, kita klik inventory type ini, control box, kita delete dan kita masukkan combo box ini. Okey. Jadi okay, kita I want the combo box to get the values from a table. Next, kita carilah inventory tadi, apa yang kita buat type, jadi inventory type table. Kita masukkan inventory type description. Kita boleh, kalau nak jadikan dia ascending, dan description kita boleh mungkin kecilkan sedikit. Klik next dan store that value in this field, iaitu inventory type. Klik next. Jadi kita namakan. Oleh kerana video ini hampir 15 minit, saya akan berhentikan video ini, dan anda boleh cuba untuk laksanakan untuk inventory diameter punya combo box. Saya fast forward, dan ini ialah hasil borang selepas kita
membuat combo box yang sesuai.